Hai, Assalamualaikum. Thank you yang masuk channel Kak Zai, Zaiza Channel. Okay, hari ni Kak Zai nak tunjuk Kak punya rutin skincare Kak Zai. Dia normal je macam orang lain juga. Cuma Kak Zai ni pakai produk-produk tak mahal. Harga-harga madani, harga-harga marhan. Okay, kita ikut bajet kita lah. Okay, selalunya kalau nak buang makeup ataupun keluar daripada mana-mana berpeluh ke apa ke kan, Kak Zai memang pakai cleansing water ni. Cleansing water ataupun pakai cleansing milk. Cleansing jenis susu tu kan, yang warna putih-putih tu untuk bersihkan kulit muka Kak Zai. Okey, Kak Zai ni memang banyak noda. Contohnya ada jeragat. Siapa yang nak suruh Kak Zai buat review, datang spa you all, nak buat treatment, boleh panggil Kak Zai untuk nak bagi. Betul ke boleh hilangkan jeragat macam Kak Zai ni? Boleh datang. Panggil Kak Zai untuk buat review, okey? Untuk hilangkan ni jeragat. Okey, Kak Zai punya rutin macam biasa. Kita pakai Sophie. Ni Sophie ni untuk nak habis penyok. Nak habis. Okey, Kak Zai memang pakai ni. Kak Zai suka sebab dia boleh kontrol kita punya minyak. Dia boleh kurangkan kita punya jerawat. Okey, untuk bersihkan. Kak Zai memang jenis susah nak tumbuh jerawat kecuali kalau datang period. So Kak Zai letak dalam 6 titik macam tu. Okey, kita apply dekat muka. Selalunya dekat tepi bibir ni Kak Zai memang buang betul-betul lah. Supaya bekas-bekas lipstick tu tak melekat. Supaya dia tak hitam-hitam bibir kita. Itu Kak Zai memang jaga. Kak Zai tak suka bibir dia tu hitam-hitam. Ada kat depan ni ada peminat. Okey, kita tonyoh-tonyoh aja. Bersihkan. Ada setengah orang pakai web kan. Kak Zai kurang berminat sebenarnya pakai benda tu. Bagi Kak Zai lah. Kalau macam terdesak sangat, macam contoh nak pergi solat kan, Kak Zai memang standby tisu je. Tisu muka ni, cotton bud ni, Kak Zai memang letak je dalam handbag. So titik je dengan air, Kak Zai sapu je macam tu. Kak Zai ni jarang bermakeup tebal. Jarang lah. Okay. Selalunya Kak Zai cuci ataupun tonyoh-tonyoh kat muka ni selalunya around 3 kali lah. Nak cuci bagi bersih-bersih. Kalau dekat kening ni Kak Zai jarang nak lukis-lukis. Kak Zai memang biar je. Kak Zai rajin pakai eyeliner, rajin pakai eyeshadow, dan rajin pakai foundation. Lipstick pun sama. So Kak Zai tonyoh-tonyoh dekat bibir, dekat tepi-tepi hidung ni. Okay, sapu bagi bersih. Okay, make sure bersih. Lepas tu Kak Zai akan celup dengan air sedikit. Ratakan yang mana kita dah cuci dengan Sophie. Sophie paling murah untuk cleansing. Untuk buang-buang kotoran, buang makeup, buang minyak. Ni dia bagus. Kak Zai suka. Kalau nak remove sunscreen pun bagus. Yang jenis sunscreen yang jenis berminyak melekit-lekit tu lagi bagus pakai yang ni. Kan? Okay, kita nak pergi ke cuci muka. Okay, next pula. Ini dua produk yang Kak Zai suka pakai. Kalau beli pun memang Kak Zai beli yang ni. Cermin ajaib perlu ada. Dan satu mangkuk air nak demo Kak Zai cuci.
Kak Zai memang pakai ni Icon. Ikut korang lah nak bunyi. Kak Zai pakai Icon. Dia tea tree oil facial cleanser. Harga dia RM11.30 je. Berat dia 100 gram. Selalu Kak Zai pakai sebulan lebih. Okay. So Kak Zai nak demo cara Kak Zai cuci muka. Tengok muka Kak Zai. Okay. Kita cari dekat sini. Yang ni yang penting nak tunjuk kat you all. Okay. Depan sikit. Okay. Okay, siapa yang ada owner business ataupun mana-mana farmasi yang nak suruh Kak Zai review apa-apa produk, boleh review, boleh pergi dekat Zai Izzah channel Kak Zai di YouTube. Kat situ ada info macam mana nak hubungi Kak Zai. Okay, pergi ke YouTube Kak Zai, Zai Izzah channel. Okay, Kak Zai cuci dulu. Hari ni kita tak pakai mic sebab Kak Zai punya phone memang dah dekat. So clear, you all mesti boleh dengar suara Kak Zai pun kuat. Okay. Kak Zai ni ada background lah tentang kecantikan. Okay, Kak Zai juru kecantikan. Pernah buat servis untuk cuci muka, untuk facial. Okay. Tu cuci. Yang penting selalu Kak Zai cuci ialah kening. Walaupun tak pakai eyeliner pula. Pakai buat kening-kening kan. Jarang tapi Kak Zai mesti cuci. Yang penting bawah mata. Okay. Kalau berdasarkan pengalaman Kak Zai lah buat servis facial untuk customer, Kak Zai memang akan buat 3 hingga 5 kali round. Okay. Kak Zai memang cuci. Ini Kak Zai punya style lah, bertahun-tahun memang buat macam ni. Okay. So sebab tu kita kan jarang nak cuci muka dekat kelopak mata kan. Takut masuk mata kan, pedih. Sebab dia kan bahan kimia. So Kak Zai akan cuci masa kita buat cleansing. Pakai cleansing water kita tu. So dia membantulah membersih kat seluruh kelopak mata. Okay. Siapa yang selalu make up sampai kat leher tu, cucilah leher sekali. Tonyo-tonyo sikit. Kalau ada span lagi bagus, tolong ambil ni. Kapas. Okey, cang. Okey, cuci lagi. Cuci kat kawasan mulut. Kak Zai memang cuci betul-betul. Tak nak bibir kita hitam. Sebab kita pakai lipstick, pakai apa dek yang putih tu? Skincare. Bukan skincare. Putih, lotion. Lipstick yang putih-putih tu. Lip balm. Lip balm kita pakai kan. Kak Zai ni jarang nak pakai scrub bibir. Sebab takut luka ke pedih. So tak berani sangat nak pakai. So Kak Zai cuci-cuci dengan macam tomato. Cuci dengan minyak zaitun, minyak kelapa. Tu cara Kak Zai jaga bibir lah, tak nak hitam. So Kak Zai cuci-cuci macam ni. Bagi dia bersih. Okay. Tekan stop.
Okay. Ini untuk sesi tadi kita dah cuci pakai ni kan, facial cleanser ni. So lepas kita dah cuci bersihkan muka kita, Kak Zai akan ambil air sejuk ni, air batu ni, masuk dalam mangkuk. Sambil tu kita cuci. Itu cara Kak Zai cara orang lain mungkin lah berbeza. Okay. Kak Zai akan cuci kat muka Kak Zai. Wow, sejuk. Okay, cuci lagi. Dia segar segar sangat. Okay, lepas tu yang dah kecil-kecil dari ais ni, Kak Zai akan lensir-lensirkan di kelopak mata. Bagi dia segar, hilangkan stres, mengurangkan hitam-hitam ni kan, pori-pori yang tersumbat ni, bagi dia keluar kan. Okay, Kak Zai akan kita kena tahan je sebab dia segar. Lepas tu ambil dekat sini, letak kat bibir. Sapu-sapu dekat tepi ni. Tapi segar. Segar kan? Pergi jalan-jalankan dia. Ya Allah, nikmatnya ya Allah, Tuhan ni yang tahu. Kalau buat ni jangan depan anak-anak kecil, baby ke apa. Anak yang tengah nak membesar tu kejap habis semua. Habis terbalik ni dengan ayah ini. Yang penting. Okey. Lepas tu apa? Timpa-timpa air ni, lepas tu jirus, tekap sebab tangan kita sejuk kan, kita tekap. Ya Allah, nikmatnya subhanallah, hilang stres, sakit kepala, denyut-denyut ni semua hilang. So last kali Kak Zai akan ambil hirisan dalam tepi macam itulah, kanan tu. Ni bukan makan ini untuk kita tonyoh kat bibir. Okey. Tumbuk ni potong hiris, lepas tu lenyekkan dengan Kak Zai, lenyekkan dengan pakai lesung batu tu, tumbuk. Pastikan lesung batu kita tu tak adalah ada pedas ke, ada ke, cuci ke betul-betul lah, bersih-bersih, baru kita tumbuk. Okey, Kak Zai jalankan dekat bibir, cuci. Ni cara Kak Zai. Kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Macam ni lah Kak Zai punya rutin. Kalau rajin, Kak Zai buat hari-hari. Tu kadang-kadang suami tanya apa yang lama kat bilik air tu. Dia tak tahu. Bini dia nak cantik, nak awet muda ni sebenarnya. Tonyoh je ni. Buat bibir. Sebab tu Kak Zai kalau pergi kedai ke pasar, Kak Zai suka beli tomato banyak-banyak. Okey. Lepas tu Kak Zai buat kat ni, dia punya biji-biji tu, cuci-cuci lagi. Okey. Kak Zai buat macam ni. Tonyoh lagi. Okey. Okey. Kalau dia dah tunggu kering nanti kan, bolehlah bilas dengan air sejuk. Aku siap gomoh lagi. Ambil kau. Sejuk, bagi dia segar. Siapa nak suruh Kak Zai review, review Kak Zai berbayar, bukan percuma. So boleh booking Kak Zai, boleh email Kak Zai, boleh WhatsApp Kak Zai untuk dapatkan perkhidmatan review. Okey? So segar. Okey, itulah skin rutin Kak Zai. Okey, ni yang paling rajin lah kalau pakai tomato. Okey, nanti boleh tengok channel Kak Zai. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you, bye bye.